Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingati sesama kita ni memberi naf'at kepada orang mukmin. Kena mengingati, kena pakat beringat. Genawi demo nampak tak ada nampak sejik banyak minggu ni weh. Dia kata, kita pergi tempat anak, tak ada klik, kamak kedut saja. Tu mengingati no ya ada. Karena dia tak mengingati, dia balik lalai. Pasal apa Tuhan raya? Boleh kita ni lalai. Dua perkara besar yang melalaikan kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Sebenarnya banyak, tapi Tuhan raya dalam Quran, dalam suratul Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun ada dua perkara Tuhan raya. Di akhir-akhir ayat. Tak silap hamba, kalau tak silap agak ayat yang ke-9 ke berapa gitulah. Tuhan katakan, Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan mu duk lock dirimu sampai mu lupa dengan Allah Ta'ala. Mu jangan duk lock dirimu sampai mu terlupa dengan Tuhan. Gapo yang wakwi kita terlupa dengan Allah Ta'ala? Yang pertama Tuhan kata amwalukum, harta kamu. Harta ni pala pengak tak ada dah. Wakwi orang jatuh parik, wakwi orang terlupa ke Tuhan, kau jauh dengan Tuhan. Kau jauh dengan agama. Yang pertama harta kita. Ni hak Tuhan royak ni bukan amo kata. Amo tak pandai nak kata. Hak Tuhan kata. Amwalukum, iaitu harta kekayaan kamu. Sabit kita tengok orang dia kaya moteng selalu. Banyak kan moteng. Kita tengok. Ada orang tak moteng pun kaya, tapi jarang-jarang lah. Jarang-jarang orang tak moteng. Dia kaya ke Allah, kita nampak cerak-cerak. Dia kata, mak ya tu sekat ya jadi nayuk ni, Allah peracung semata. Ada celah duduk rumah. Hari Jumaat kita peracung hajat. Macam Jumaat kedua tahu maya. Tengok dia kaya sikit jadi lalu. Ni hak Tuhan royak. Yang keduanya Tuhan kata wala auladukum an zikrillah. Yang kedua buat kita lalai jauh dengan Allah Ta'ala ni, auladukum, anak pinak kamu. Anak pinak kita, anak cucu kita pun melalaikan kita juga. Dia bergaduh dengan fok dia. Allah, siapa tak ada semaya juga. Siapa tak ada nak mengaji seko dua. Gena, dia bergaduh dengan anak cucu. Dulu tu kalau kita muda-muda, tak ada nak mengaji ke masjid. Gena, dia gaduh beranak ke dia. Kapal-kapal, kuat. Gena, well dia rajin. Tambah-tambah hujan basuh, atik barak-barak ni kat Allah. Mudahlah jatuh benih. Kalau kita dah muda-muda nak ayat tu. Tak gitu. Dia galik dengan beranak ke demo lepas sore. Allah, demo tak pergi kau orang ngajar sejik. Nak pergi geno kau ni, tubik sore pula dah. Tak pergi. Rumah kita tu kain laping sepengah dero sangat pracacak. Li. Putih. Kain laping. Nak pergi ngaji geno. Hani nak oyak kata anak cucu nak oyak. Bo kita tua dah lah. Tak ada he dah. Hak jatuh pun gigi dah 2-3 urat dah. Ada tunyek-tunyek ya dah. Tak boleh pergi juga nak pergi ngaji. Mula-mula tu wampeng lah dengan mak war dia. Kita beli motor Honda. Buruk-buruk kita pergi turut tunggu ngaji mengajar mana kita pergi. Dia pergi 3 kali. Pergi kau ni dengar tunggu ngajar. Lepas ada tu cuma saya kena tak nampak dah weh. Tak nampak lah hamu dia mau gini. Allah kena mutu tak ada aduh kena cucu pula dah.
Anak tu nya hatta klik kau berisak semula. Ni no ayat tu. Dulu duk beranak ke demo. Ni tu lu hero anak demo pula dah. Jadi ibu bapa tak ada celah nak mengaji. Ni tu hero ayat dalam Quran ni bukan hak ambo ni. Sungguh tak sungguh tengoklah. Ni no ayat tu kita hidup dunia ni lah menggoda kita. Hak ni duk goda kita ni. Hak tak jadi wak hijau ke apa ni dah. Pas tu kat weh tua bercakap dah. Anak hatta kelik anak dia kita. Pas anak kita berapa beradik? Hatta kemek belakang kecil. Allah, mek tu mutaitik pagi-pagi. Duk main dengan cucu. Buah lah. Nyo hambak kawan nak hayat anak serapih beli cing. Larai tak erti. Cuma lah. Tu ni kat weh ngepek bobot. Takut jatuh selago. Tu no ayat tu. Tak ada celah juga kita. Ni yang melalaikan kita no ayat tu. Hak tu heroyak. Lepas tu banyak lagi lah. Banyak lagi dalam ayat-ayat lain tu ada cerita. Tu ada ayat. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Banyak tu ada ayat. Wa takasurun fil amwal. Duk banyak teteh harta kekayaan. Gaduh duk buk nak wi kaya. Ni no ayat kita hidup godon ni. Tak ada nak berzikir, tak ada. Tak ada. Berzikir ambil wasabah pun 20 patah jatuh pau. Nak jatuh kena muka letih. Tu no ayat. Ngaji dak dah ngaji tak gila. Ni keadaan kita hidup no ayat tu kalau kita ni tak cano mana tetap tak menghargai mana kita dengan agama, maka tak ada celah kita buat amal ibadah. Pas tuan tanya sore syurga. Gena mu mak syurga. Mulai syurga. Syurga lah ke? Cuba kata neraka mu anak tadi aku sepak. Marah selalu dah. Orang kita nak syurga. Tanya sore syurga. Ya apa syurga tu dia buat. Tu nak ayat orang kita. Nak ayat orang kita nak ke syurga. Tapi amalan ibadat tak. Hari ni duk mujur sikit lah. Duk bunyi bel sikit nak ayat. Orang jemaah tawah tabligh duk pergi. Dia kata orang sejid tu kena bel awal hari ni. Kita tengoklah. Ada jemaah siapa 18 orang. Tu tak baik dah sejid. Dia duk bel. Harap kau tu bila dia nu. Ngorik dekat dengan Isa. Pakai bel sudah hormat selalu dah. Ni nak ayat tu orang kita susah ni. Ni nak ayat. Orang nak hijau agama ni payah. Golik hijau agama sambil-sambil lah. Sambil-sambil lah ibu-ibu nak ayat kata. Kenapa tu sambil-sambil lah? Kerana gaji tak ada. Tu email boleh buat 3,000. Tu khatib pun dekat-dekat tu juga. Panak rak ke? Bila tak ada gapo ni tak ada. Itu kodek tak ada. Nyak ni. Dia nak kata gini. Di ayat. Ni ayat tu kita hidup di hari ni dengan agama. Agama ni sedoeh-doeh kita tengok kehidupan. Ada orang kerja lain yang ni. Orang jadi gotu, jadi goni, jadi gotu ni gaji. Ni agama tak ada. Sini kita tengoknya di segi agama banyak kemunduran. Apa ni toilang tak maju. Sini kita tengok banyak tempat-tempat agama jadi cemar, tempat-tempat agama jadi kotor kerana kemunduran di dalam melaksanakan apa ni agama Allah Taala. Tengok. Setengah-setengah masjid ni kat cemar kita masuk gi jamai boleh tengok dah. Gi kolah tengok dah. Allahu Akbar. Jamai kat belah lah kita tengok masjid. Tapi orang lain gi kau hajai kau mana kau bakok. Tak masuk sejid ke tepi jalan. Masuk pototo. Gena jamai dia molek. Jamai kita ni tebuk bodoh pelicik. Tebuk tak apa lagi. Eseh hok dua tu telucuk so.
Duk kolek. Itu jamin. Masuk pergi berok, pergi sebelah, berok sebelah. Tak pergi ada mau nampak kita dah cokoh dah jamin. Pergi. Nampak dah nyuk. Orang lalu kata aku demo simu mari. Tengok. Ni jamin masjid no ya Allah Akbar. Jamin tu pula buku tu terkejut tengok. Belah lah. Tahi tu baik dah sekerak masuk klik. Tak datang hati nak tubik tahi pun. Jamai teruk telajak lu. Ya kuning. Tak ada kata nak beli pet kata. Cu beli kau itik tu cucu kata. Cek situ boleh setengah jaga mai cucu putih semula. Sedap tengok juga. Cucu kok tepi-tepi jamai tu ke pasir hitam saja. Putih rokok lagi. Lo banyak lah. Kenapa tenang. Oh ya tu. Putih rokok. Fok setai-setai tu. Isak dalam itu. Tengok. Tu no ya. Isak tahu. Allahu Akbar. Oh ya. Kalau masuk pototo, Allah, sedap lah. Berok pun tak dapat kena remak mana. Syuk. Nak apa pototo ikut. Syuk. Pada bosan takut duit pahala mau. Mudah terlajuk. Muka cuci. Ini noyak tu sebab agama di hari ini noyak. Tu noyak. Maka Allah Ta'ala ni utuh Nabi kita ni sebagai contoh dan tauladan. Contoh dan tauladan. Contoh dan tauladan. Maka kita orang Islam ni kena ambil Rasulullah tu sebagai contoh. Sebagai tuyang, bebjang. Kerana kita nak hidup jadi bahagia dunia dan akhirat. Banyak kan nak cerita. Apatah lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat yang luar biasa poci-poci. Tak ada nak lebih daripada umat Muhammad dengan umat-umat kalau banding dengan umat zaman dulu. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Turun mari sampai ke Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad lah hak pisik sekali. Tak serupa dengan umat-umat zaman dulu. Hani noyak kita. Noyak tu kita umat Nabi Muhammad ni umat hak pisik sekali dah. Gapo nama hak pisik? Kalau nak bilai kat padai sungguh lah kita. Umat Nabi Muhammad ni kalau nak royak sungguh. Gapo nama pisik kat ni tu? Yang pertama nak royak hak mula-mula pisik gapo nama? Umat Nabi Muhammad ni noyak Nabi minta Tuhan siap ni. Semua ada ni. Semua umat Nabi Muhammad, Nabi kita angkat tangan minta Tuhan dah. Ya Allah, mu jangan segeralah azab umatku ya Allah. Mu jangan segera azab ya Allah kalau dia buat dosa gapo pun ya Allah. Mu nanti azab di akhirat esok ya Allah, aku nak minta padamu ya Allah umatku ni ya Allah. Tuhan terima selalu dah. Tuhan terima selalu dah permintaan Nabi kita. Sambil tu kita tengok hari ni umat Nabi Muhammad buat dosa gapo tak ada jadi geno. Tak ada jadi geno buat dosa. Ikutlah. Curi peta demo, kau sekerak demo, kau wah nako demo, kau pisang demo, kau nyo muda demo, kau tak ada kira, deriak kau gapo. Tak ada jadi geno-geno. Kalau umat zaman dulu, pocik-pocik, malah kamu lah. Sari-sari ni malah kamu. Dia kata nak dah lah pay orang semalam. Paku 3. Bidik punya kata 15. Dia nak mati. Kalau umat zaman dulu tu harus segera selalu. Segera apa? Orang yang buat dosa Allah Ta'ala segera iaitu balah selalu. Umat zaman dulu. Kita ni tak Nabi minta. Nabi minta. Umat dia ni kalau buat jahat ke apa pun jangan balah ya Allah. Nanti balah akhirat esok. Nanti buh neraka akhirat esok. Tak dunia jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Sabit sedap umat Nabi Muhammad. Kau bercuri, kau gemuk. Kau berzina, kau sehat. Tengok.
Umat zaman dulu kalau supaya ni malah kamu Datuk Imam tu kotik ke bila lari orang gali kubur kan lari pakai gali dengan meko. Tiap kampung dah beli meko kecil belaka buat gali. Nak buat geno ramah hak ketung saja banyak mana. Hak curi deriak banyak mana. Hak curi sekerak banyak mana. Demon ni dia curi pak bang kena selalu dah. Kena selalu dah. Kalau umat zaman dulu no ya tu. Kalau supaya dah hari ni no ya tu. Hak tak semaya bain, hak duk zina bain, curi nakop bain, curi sekerak bain, curi warian bain, hawa peta bain. Malah lah. Boleh kambuh pula. Tu no ya royak. Kalau umat zaman dulu. Tu no ya. Tapi Nabi mitok buat kita ni. Sebab tu tak ada jadi geno, tak ada jadi geno. Peta ni naik tengah malam. Bosan lemah tengok. Beruk dengan kerah mengaku tak tahu. Sungguh. Beruk mengaku. Beruk sembah. Mak aku tak lawan mak ni, tak lawan. Beruk kata, im. Beruk nak tak lawan. Beruk tak naik peta pukul 12 malam. Goyaklah beruk cak gapo pun. Tak naik, tak lawan. Tak nampak, takkan peta tu. Tapi lah, orang Melayu kita nampak takkan peta. Tuan tengok bagi esok, lah. Tak ada semua habuk peta dia. Peta kemarin yang gelak-gelak dah. Tak ada penuh nak pergi esok. Dan demo tengah malam-malam. Mata cerah sungguh. Aning nak yang beruk mengaku. Beruk janganlah beruk. Haning nak yang kata kita. Pas jadi kena, tak ada jadi kena. Jual dia berat. Kalau umat zaman dulu tengah dak ambil tengok perang. Okey kapur tengok. Lek mana semalam? Bunyi derah lek mana? Pergi tengok bagi esok dia telah cabai apa kerah dah. Tak ada litar apa kerah dah. Tu nak ya kalau umat zaman dulu tu has segera. Tengok kaum Nabi Nuh lagu mana. Cuba tengok kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh berdakwah tak saya masuk Islam. Nabi Nuh ni gawe doa Tuhan. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Inni da'autu sesungguhnya aku ni ya Allah. Da'autu qaumi, aku berdakwah kaum aku puak aku ni. Lailan wa nahara, siang dan malam. Nabi Nuh doa Tuhan, aku ni berdakwah siang malam. Walam yazid du'ai illa firara. Tak ada bertambah doa aku. Dakwah aku tak tambah illa firara. Mereka pakai lari belakang. Nabi Nuh doa Tuhan kata lari. Aku berdakwah dia lari perak. Tak si masuk no ya tu. Hani kalau Nabi Nuh ya. Lama mana Nabi Nuh duduk dakwah ni? 950 tahun. 950 tahun. Lama tak lama Nabi Nuh. Tua ke diri duduk dakwah. Orang masuk berapa orang pun cik tahu tak? 84 orang. 84 orang ya 950 tahun. Tu layak Tuhan segera azab selalu dah. Azab apa? Tuhan wibah besar. Mati habis. Tak ada tinggal seorang habuk. Mayak duduk air lapung-lapung. Duduk timbul air mayak no ya habis. Dengan benatai, dengan orang mampu kerah boleh cik. Hak selamat tu tak kapal Nabi Nuh 84 orang yang selamat. Hak tu tak mati, hak lain mati habis. Kita tak ambil benih situ ni. Kita ni benih hak patut. Hak tak selebah Nabi Nuh itu mai kau ni. Ni mai kau kita ni. Becek dirato semua. Duk kayaipan. Duk sebar semua mari kau ni semua ni. Hadap kau India sepuak. Hadap kau Amerika sepuak. Hadap negeri Arab sepuak. Hadap kau Cina, Korea, Jepun. Kau kita kau ni sepuak. Ning no ya kata Tuhan segera azab. Bah besar. Nabi Nuh berdoa dengan Tuhan. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, mu jangan tinggallah orang tak masuk Islam ni umatku ni ya Allah.
Walau sebuah rumah pun, ya Allah, memapuh api, ya Allah. Tu Nabi Nuh doa. Suruh mapuh api. Itulah Tuhan rakyat kata Nabi Nuh, mu naik bukit buat kapal besar. Aku nak wibah besar. Tu nak ya. Dia pun naiklah 84 orang ni. Naik kita bukit ni buat bekal ke apa. Tebal kayu besar-besar. Buat kapal bahtera Nabi Nuh. Tu nak ya kata. Siapa masa siap dah hujan. Oleh tanah tu air mata belok. Oleh atas turun, oleh bawah naik. Serta yo. Siapa anak Nabi Nuh sendiri, anak jatah tak beriman dengan Nabi Nuh juga. Tak turut Nabi Nuh, anak Nabi Nuh. Tengok kafir anak Nabi Nuh. Sore anak jatah. Bini dia sore, bini Nabi Nuh. Tengok. Bagi kita royak tu bini tu iman. Oh, perih. Dia tu berat apa bini tu iman apa? Lah, bini Nabi Nuh dah tak turut Nabi Nuh. Bini tu iman biasa. Tu anak tu bila teruk apa? Oh, betul. Allah, anak Nabi Nuh kafir tak turut Nabi Nuh. Dia tak tengok situ. Tengok di taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Sebab tu nak ayat kata Allah Ta'ala ni dia utuh Nabi kita ni. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tuhan utuskan Nabi Muhammad ke alam dunia ni bil huda, dengan bawa penunjuk, bawa hidayah, wa dinil haq, dan Nabi Muhammad hak Tuhan bakit ni ialah bawa agama yang sebenar. Bawa agama sebenar. Sebab tu kita hari ni sudah pun dapat dah agama sebenar. Tiap-tiap orang pakat duk pegang dengan agama sebenar belakang. Maka jaga moleklah agama yang kita bawa hari ni. Ikutilah dengan amal-amal soleh. Kerana kita sudah Islam, sudah iman, kita ikuti dengan amal-amal soleh. Kerana Tuhan janji siap dah, mocik-mocik no ya. Tuhan janji siap-siap dah kata Tuhan nak bersyurga kita. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhilul ladzina amanu. Allah Ta'ala nak masukkan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang suka wa amal soleh. Nak masuk apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuhan nak masuk akan syurga dia. Syurga yang sungai mengalir derah di tepi-tepi syurga. Ni Tuhan janji siap dah. Sebab tu kita hari ni orang Islam dah. Berimeh dah. Kena ikuti dengan amal-amal soleh. Yang ni jangan dia buat karuk orang. Buatlah kebaikan dengan kita bawa Islam yang sebenar ni. Nanti kita akan masuk syurga Allah Ta'ala. Memang Tuhan dah janji dengan kita siap dah. Ni nak ayat pocik-pocik kita ni beruntung dah. Beruntung. Tu. Mujur Tuhan jadi benih, kita ni benih Islam. Kalau Tuhan jadi edai nak tak kena. Kalau Tuhan nak jadi sopan, nak tak kena. Makan bewok lah kita. Tak ada, makan sup labi lah kita. Ni kita Tuhan jadi orang Islam. Allahu Akbar. Kerana agama Islam lah agama yang Tuhan jamin. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala hak Tuhan jamrak al-Islam, agama Islam. Dalam dunia ada beratus-ratus agama ni, agama Islam yo. Yang mana kita duk pergi hari ni Islam ni. Islam ni soyo misi khawsawan. Berhak untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Hak lain mai misi khawsawan. Kita tak? Agama yang direka-reka oleh manusia saja. Agama mengiga saja, bukan sebenar dak. Ni nak ayat kata. Kita orang Islam ni dak. Hak Tuhan jamrak dah. Inna dina indallahil Islam. Agama hak Tuhan, agama Islam. Ingat agama Islam hak kita nak pegang hari ni, siapa dia? Tuhan dia. Allah Tuhan dia. Sebab tu Palestin yang tak takut ke Yahudi. Baulah banyak mana sekalipun. Aku mati syurga duk tunggu dah. Kerana aku ni orang Allah. Aku ni hamba Allah. Aku hidup Tuhan redha kepada aku.
Sebab tu aku tak heran. Sampai plastik tak heran. Matilah banyak mana sekalipun. Alhamdulillah. Mujurnya jadi syuhada. Mujurnya jadi pejuang lillahi ta'ala. Mempertahankan agama Allah yang diserahkan oleh Israel laknatullah. Hani nak ayat orang plastik. Kita jangan ragu-ragu kita orang Islam. Hanya jaga molek Islam yang kita bawa di hari ini. Dia lah akan bawa kita ke syurga lagi keren. Tak ada. Engkau tu ayat gitu dah. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan masuk orang-orang yang beriman dan amal soleh. Nak beriman, nak amal soleh. Kalau beriman saja tak ada amal soleh, tak ada jalan. Dia beriman tu tapi tak ada semayang baik. Tak ada kosong, tak ada jalan. Kena buat amal soleh. Kena buat kebajikan. Kena khairat, kena tolong orang. Kena ayat kata kita kena buat kebajikan. Iman dah. Baru terpakar. Hani no ayat kita ni muju. Kita orang Islam sudah pun ada teket kita siap dah. Teket syurga dah tangi kita dah. Jaga molek jangan duk gadah teket-teket syurga. Tu no ayat tu jangan duk gadah. Orang yang gadah, orang tak semaya, orang tak puasa, orang tak melakukan amal-amal soleh. Orang ni orang gadah siap. Gerai dia dah tapi dia gadah. Honing dah tocah masuk Islam, tocah masuk syurga. Mung Islam salahnya tu hal lepas dari neraka. Kalau menggadah gerai mu, menggadah teket mu ayat kali masuk syurga mu. Haning ayat tu orang sesat di akhirat. Hani. Kalau puak kita semua di malam ni semua ni ada ni. Termasuk nayuk kita tu, email kita tu, khotib tu bila semua ni. Semua ni apa ni di akhirat esok sesat belaka. Ambo sesat, demo sesat belaka. Sesat apa lagi tu apa ni bapa? Kita buat amal dah sesat apa lagi? Tak sesat dari buat amal, atau tak buat amal sesat dah. Dah sesat belaka. Sesat belaka di akhirat esok. Hagan tu jatuh sesat apa? Orang yang buat amal dah sesat dengan sitik amalan dia. Harap. Orang yang buat amal dah. Orang yang ada ngatik dah. Orang yang ada baca Quran dah. Orang yang ada buat khairat dah. Sesat lagi. Sesat kan tu? Sesat buat sitik. Orang yang tak buat langsung tak kena royak. Orang yang tak semaya, orang yang tak puasa, orang yang tak buat jariah. Semua tu sesat tak kena royak. Orang yang buat dah tu nak sesat lagi. Ngano sesat? Allah. Bapa ku khairat sejik nyebuh 20 kau. Duit ada ni ratus. Kalau tak 300 pun sedap sikit. Sesat kita buat sikit. Orang ngatik pula. Allah. Bapa beradu dah. Tak ada habis wasabah 100. Jatuh lepas. General. Mula tegak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kucing gomo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. No ya, general dah. 20 patah general. Yang tengah tik apa? Ubat jenera. Ubat jenera awak ngatik. Dia tak jenera ngatik start. Lalu dah. Nak ya dah. Sesat di akhirat sah. Ini nak ya dah. Orang semaya sunat supaya Allah. Apa kita buat 2 rakaat. Padahal hari itu tak ada nak buat tak ada pergi mana kali. Kalau tak lapar rakaat boleh lagi. Tarak duduk diri duduk nyetak. Duduk ngepek kita awak tadi. Titik. Abangnya sesat dengan sebab kita buat sitik. Tu no ya tu sebab tu manusia susah lagi. Orang kaya tak ada kerja lagi, susah lagi. Susah lagi. Orang minta orang buat sejid nak apa Allah. Allah 1000 ketakut kok. 1000 padahal duit ada 300,000 hari orang minta. Kalau Allah boleh 80,000 tak ada geno-geno. Kalau lebih 20 juta lagi sesat dengan wak siti. Hani no ayat di akhirat. Sebab itulah kita dah hari ni no ayat kata. Kita nak jadi comel kehidupan kita, nak bahagia kita, nak selamat kita dunia dan akhirat. Ni lah kita kena betulkan diri kita di dalam
amal ibadat sepenuh-penuhnya. Noyak tu. Sebab tu lebih-lebih lagi kita hidup di akhir zaman di hari ni. Payah. Hari ni payah sekali kita nak hidup, nak kena dengan agama. Nak buat geno ke tepi keliling kelala kita, suasana dah berubah habis dah. Bukan masa sahabat kita. Kita hidup bukan masa tabi'in. Bukan masa tabi'in kita hidup di akhir dah. Hidup di akhir dah. Penuh fitnah. Ya. Bala banyaklah. Tengok. Allah hari ni. Kita pergi jalan kau ni tak aman. Tak selamat. Tak selamat dari nak berdiri kita kedak. Tak selamat daripada dosa. Daripada dosa. Kalau orang lebih-lebih lagi orang yang berhina. Allah, dosa banyaklah. Makcik-makcik, weh. Luar geno, pak kita ni kau nak kau, weh. Orang tino lah jual. Arak tak ada, orang tino jual. Orang jantan jual. Dia masa pergi dak ke Mekah ke mana? Orang jantan jual. Tak ada tino apa kita. Muah kita lah. Arak mari mucak panjang arak. La ilaha illallah. Luar kena tidur saja. Oh, jual ulai pun tino, jual kuih pun tino, jual manis pun tino, jual nasi pun tino. Tino berlaku-laku. Bahagian ni pula tino pula punya makan tak ada kamu lah. Ilaha illallah. Ketak habis. Tak ada kira lah. Ketak juga ketak sungguh-sungguh tak ada kamu. Seluar masuk. Duk lalu roh seluar. Kalau seluar tu boleh kecek dia minta maaf tu. Padahal tu ku lemah. No ayat kata seluar ketak sungguh lah. Bah, kau jatuh hina. No ayat dah. Oh, pajeling-jeling. Mula-mula tu tengok, lepas tu tengok. Mula tu sekali, pang ada tepat kali. Allahu Akbar. Ni no ayat tu, ikutlah. Mengatik wirid kawil, lepas subuh tu kak. Buih mula-mula. Tak kira lagi lah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Berginak. Musing genak dia. Temung untuk berakhir jual kacang. Habis ingat jual kacang tu. Wak geno mata duduk zip. Duduk di kacang seluar kacang. Tak ada duduk di kacang. Tak tanya kacang tapi dia tengok. Wak geno lecu ni. Allahu Akbar. Tutup berakhir kacang ya saya tu. Tutup berakhir kacang baru tu nak ayat tu. Bulu mata pun nyapuh dah. Tutup berakhir kacang. Maskara. Habis kau duk ngati dik pagi wirid lagi habis. Klik ngati tepai kacang. Beli kacang dak kali tanya kacang saja. Tu nak ayat kata. Hari ni nak ayat sabik lah. Hari ni nak ayat tu. Tak ada dah hamba tengoknya setinggi-tinggi bala dia hari ni. Sebab gapo tu begitu lalu? Sebab ada menatan ni. Sebab ada menatan ni suti ni. Menatan ni kan ayat kata duk ciamai tak apa. Pas kita dapat duk ke menesta ke jalan ke rumah ya. Boleh tengok belakang, tengok. Tengok. Ada apa tu? Makan sidah ke? Loh, ganguk ya dia deh. Reken ni dia jari. Dia gamuk sama sore. Tu. Learning no ya tu dosa. Dosa no ya. Hot dino sore dia ke tak ada orang kita, tak ada orang belakang tengok. Kau jatuh pun tak ada orang ya deh. Loh, orang bosan nak tengok juga dia. Kalau uci lah dia kok. Pelik-pelik lalu. Tu. Pandai tengok mana? Ya boleh ya. Kalau nak tengok tu lah, taruh mana nak. Tu hari ni hok sungguh hamba royak. Tu hari ni. Hok tino nak tengok hok jatuh nak tengok super ya.
Kau jatuh buat usia tengok. Tengok. Kalau mana tu? Tu. Dia tengok. Tak ada nebah rasa ke hutan. Ni hari ni hak mau royak sungguh ni. Royak lillahi ta'ala royak. Tu. Hari ni orang tino di atas tubuh badan dia ni ada harga belaka. Bagi orang hendak lah. Orang tak usia, orang tak nak padu benda ni. Tapi nak royak kata ada pesening di hari ni. Kalau tengok ambil sekat pusat hala naik, harga banyak ni. Kena masuk. Pan. Oh ya nak. Roy hasib bat. Pan. Nah, tunjuk sekarang ni. Tunjuk habis. Habis. Habis je tengok. Tengok balik. Tengok habis. Nak tengok mana. Tu nak ya. Nak tengok kat pusat lah turun. Deh. Samroy hasib. Kena masuk. Dia ada sky. Dia boleh sky. Dia ada tempat sky. Jangan masuk tak ada apa. Ting. Hari ni nak ya tu. Hari ni lah Tok Cha tak cakap nak hari ni. Tu nak ya kata. Hari ni duk tinggal kain kuning tak pagar hari ni dah. Khabar-khabar tuai gaib. Cik kata Tok Cha kepala licin saja. Ni duk igat dalam tarotak dia di kedai ni dah. Tak kata ke dia lah makan nasi kenyik. Demo tolong rugi nasi kenyik, duit banyak. Terus harga mahal apa? Nak boleh ke? Ning nak ya tak hari ning nak ya. Apa panggil dunia dalam fitnah. Akhir zaman ni tak ada dah moci-moci nak ya. Sebab tu kita kena jaga benar hari ni. Hari ni nak jadi Islam keluarga. Apa panggil kita kena jaga keluarga kita. Kita, bini kita, tok laki kita, anak kita, natu kita biar jadi keluarga Islamiyah. Tak kita lah. Pasal kita tak mampu untuk nak kumpulkan umat jadi umat Islamiyah. Susah. Kenapa? Ada macam-macam di dalam itu nak ya. Kadang-kadang kita tak tahu kata orang tu buat dosa. Muka tak nampak tengok hari ni. Dulu orang buat dosa nampak. Dia temu nak pun lek belakang rumah dalam getah nak cari kayu api sapu su. Zaman dulu kadang-kadang duk gana tino pergi pacu pergi air terjun pergi patah. Orang nampak gana orang utur nampak. Lah ni orang tak nampak macam-macam. Kerana dia mau perasaan dengan gon. Halo. Gana ni hari satu Ahad ni wan jutna wang lepau. Okay. Thank you very much. Tulon ni nak pun. Pada kecil dan nak malah. Panggon ni duk kecil dan nak malah tak kena gaya dah lah. Boleh tengok belakang dah. Mu tengok boleh tengok habis tabuh badan aku. Aku tengok habis tabuh badanmu. Nak jumpa je dah. Nak jumpa dah kenyir dah. Kecil kenyir kau cai lew. Tidak. Saya kata kau cai kau teng patana. Tidak. Nak patana dah lah. Nak gendau ni nak wagi dah. Ning lah wagi. Padahal kereta. Orang tak dapat tengok. Kalau orang dapat tengok sekalipun orang kata lelaki bini. Pada hadak kali pergi di resort. Tidur resort tu 3 hari 3 malam tak ada kelik. Tu royak. Pak kelik tu. Kelik dah royak dah lah. Naiknya sugung di peraih bilicing dah. Habis rambut-rambut yang suruh main. Noyak kelik tu kenyir dah. Tak kenyir kena 3 hari 3 malam duduk di resort. Tu noyak hari ni orang zina, orang buat dosa tak nampak macam-macam. Hani noyak ni. Noyak tu. Orang berani buat dosa. Patut orang berani kecek. Suntena untuk nak buat dosa. Tuhan kata wala taqrabu. Tuhan kata kena mu jangan hapilah zina ni. Nah, Tuhan tak suruh hapi zina. Jangan duk buat pak kita hapi dah duk kecek halu jalan tu. Apa ni tanggo-tanggo nak buat maksiat ya. Pas jadi biasa hari ni. Orang tak ada apa dia dengar. Kita kecek dengan tino tak ada siapa dia dengar. Dia dengan kita ya. Hati ke hati. Jiwa ke jiwa. Pas tak makan kena lagi. Makan dah sudah. Pas tengok kiri kanan tak ada orang.
Kita pun tengok kiri kanan tak ada orang. Pas lagu mana? Gi pula 2 orang. Tak ada 3, tak ada 4 dah. Haning nak ayat hari ni. Aku panggil peluang untuk buat dosa di banyak sekali di hari ni. Haning, minta utubik je. Minta utubik je. Kadang-kadang orang jadi bini orang dah. Bila dia mula tubik jadi bebas keluar, klik mari beragai dengan tok lelaki hal dah. Klik mari beragai tok lelaki dah. Gitu. Dia kena penyakit luar dah. Dia kena penyakit luar dah. Dia bila boleh bebas kita tahu dah. Klik mari gogai-gogai bala dengan tok lelaki, apa cerah dengan tok lelaki. Kenapa? Dia tak boleh bebas dengan tok lelaki dia. Kalau tok lelaki dia duk kum takut dosa. Kita sedap dia nak seri. Sini nak panggil bala cerah dah. Hani no ayat kita dah hari ni ibu-ibu ayah ya. Sebab tu kita kena jaga benar kalau nak jadi ahli syurga Allah Taala. Kalau nak jadi ahli syurga Allah Taala kena jaga sungguh-sungguh. Ingat molek. Lebih-lebih lagi kaum ibu semua ni. Kaum ibu ni. Gano boleh hamba royak atas kaum ibu. Bukan hamba nak tuduh orang Tino. Nabi duk royak kita dah. Nabi duk royak malam Isra' Mi'raj. Nabi gizerah di dalam neraka. Nabi duk royak malam Isra' Mi'raj. Nabi kata kena ittala'tu finnar. Aku pergi jenguk tengok dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku tengok kebanyak ke ahli neraka. An-nisa'u. Orang Tino lah ramai sekali masuk neraka. Haning nak royak ni. Bukan hamba nak royak. Nabi royak. Nabi royak sendiri. Dalam neraka ni orang Tino orang ramai. Pada sungguh. Haning kita ada anak Tino, ada menantu Tino, ingat molek kita. Kalau kita nak masuk syurga sekeluarga, kena jaga benar-benar. Jangan masuk dalam gulung ni, Nabi royak sana. Jangan masuk. Gana tu? Kerana Nabi kata orang Tino mudah masuk syurga. Orang Tino ni mudah masuk syurga. Apa-apa boleh banyak itu lalu dan neraka. Kacau tu. Orang Tino suka tu, heran nafsu dia. Sebab tu nak ayat kata orang Tino ni punah banyak. Punah banyak. Jatuh kecil sikit, gidah. Orang puji sikit je, tak ada apa dah boleh kena berat. Kalau ayat tu, ya janguk ya lu, janguk ya deh. Lah, kaduk bakok lewat darah ni. Ada hidung ke baing ya. Jadi mudah nak angin. Tu nak ayat. Kerana Nabi kata orang Tino ni mudah masuk syurga. Tapi apa boleh dalam neraka ramai. Kerana 4 kara Nabi royak orang Tino masuk syurga. Dalam hadis Nabi. Mana Nabi royak? Iza sallatil mar'atu salataha. Orang Tino bila jaga semaya 5 waktu. Waktu itu jaga belakang dah semaya. Nabi kata yang keduanya wasoma syahraha. Orang Tino bila jaga puasa setahun sekali bulan Ramadan tak tinggal. Waktu nenek dah kita boleh buat. Pak kita lebih memang lagi. Nabi kata yang ketiga orang Tino jadi ahli syurga wa hafazat farjaha. Orang Tino kena jaga kemaluan dia. Hak ni payah ulama kata hak ning lah. Orang Tino payah sekali nak jaga kemaluan dia. Dia mau kecek sikit naik gendong ni berat dah. Tu nak ayat tu. Dia mau tipu sikit pergi berat dah. Apa tak lagi orang berhubat ni tak ada royak lah. Mudah orang jatuh heret. Nabi kata jaga kemaluan tu. Jaga kemaluan. Apa maksud jaga? Mu jangan duit orang lain masuk kosong. Tak payah tanya tu email sini lagi. Tidak. Orang Tino jangan duk lock duit orang jatuh lain masuk kosong. Muwi kau tu laki mung sore ya. Tu nak ayat. Siapa dia yang terima nikah dapat tu email tu, tu yang mengunawi. Jangan duk wikosi, jangan duk wikosi. Tu maksud jaga tu. Jaga jangan duk kherak pun orang. Kalau dia meminta, tak belakang bajak tu. Tak belakang kapak dah. Tu nak ayat tu. Ni nak ayat. Oh, Tino ni payah. Orang Tino ni payah. Nak ayat tu. Sebab itulah nak ayat tu. Nak jaga orang Tino, nak jaga benda tu payah. Kemaluan dia, kemaluan. Farjaha. So jaga kemaluan. Sampai orang Tino tak boleh tinggal lama, tu lelaki tinggal lama, siap dah. Itu lelaki pergi ke Mali.
Sebulan klik sekali, 2 bulan klik sekali, tak ada royak lah. Royak tu. Lama gak, dia kata, kenapa dia dapat terjun pergi subuh? Pup. Orang tolong hari lambat. Hani royak. Kerana tu, kerana orang Tino ni, Nabi kata Tuhan buat daripada tulang rusuk belok. Tulang rusuk Nabi ada ni, hak belok. Tulang rusuk ni iri. Sambil orang Tino, dia tinggal lama sikit, ya kau belok. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, kita nak buat lagu mana, nak buat orang Tino ni betul? Nabi kata, jangan luar dengan nasihat. Jangan luar dengan nasihat. Orang Tino kena nasihat semua, kena dengar nasihat semua. Baru ya betul. Kalau kurang nasihat, ya kau belok. Haning noyak orang Tino. Tu noyak kata. Orang Tino ni. Sebab apa? Boleh masuk neraka banyak tadi. Padahal dia 4 perkara ya. Siapa dia boleh jaga 4 perkara ni? Noyak tu ahli syurga. Apa nama yang keempat? Wa ata'at zaujaha. Yang keempatnya Nabi kata orang Tino kena taat kepada tok lelaki. Hani. 2 ni dah payah sekali. Semaya tak payah, puasa tak payah. Tapi nak jaga kemaluan, nak jaga barang dia ni payah. Tu orang Tino. Yang keempatnya apa? Nak taat tok lelaki ni payah. Payah. Payah kena. Nak jadi tak si balah ni payah. Golik kat dah lama-lama mula jadi selalu. Lah jadi. Lepas tu duk makan hak luar kata. Ada hak luar, duk asuk. Duk royak tu, untuk lelaki mungkin cemburu telajak. Ada gamuk orang boleh pergi belakang lawak nak pergi makan pulut situ tahu gidah. Nak pergi nak tahu. Jadi dia dengar dia tu, tak klik balas untuk lelaki dah. Tu lelaki kira agama. Tak boleh pergi lah. Dia tak izin untuk lelaki. Tak kira dah, pergi semata dah. Sambil orang Tino, bila tak taat betul lelaki, lari daripada betul lelaki, selama mana dia lari, Allah Ta'ala tak terima semaya ber dia. Semaya ber dia tak terima, ingat molek. Semua semaya saja. Mu puasa saja, mu zikir saja, Tuhan tak terima. Ni orang lari ke betul lelaki, klik di muhya ke, klik di mana lari ke. Orang ni belan-lana ni. Ni, orang ni nak ya tu. Ada penengah sikit tu lelaki berat, lari berat dah. Tu lelaki pun tidur rokok, pun dah rebuh dah. Ya tu. Dia kata bini gimana? Haunya tak nak pergi bakar. Ratuk bini nak pergi lari berat dah. Ingat orang Tino lari ke tok lelaki, ingat molek dia Tuhan tak terima. Sehingga dia klik tu, Tuhan laknat dan malaikat laknat. Besar. Allahu Akbar. Tapi orang kita tak kira nak puja nafsu selaju. Tu. Syurga di bawah tapak kaki tok lelaki, ingat-ingat semua. Belum kita belaki, belum kita bining, syurga bawah tapak kaki mek kita. Kita belaki dah, pergi beralih syurga, hidup bawah tapak kaki tok lelaki. Ni ingat molek, banyak orang neraka tok lelaki banyak. Orang minta cerah banyak. Orang lari tok lelaki tak padu banyak. Orang tak cara makan ni tok lelaki banyak daya balah. Dosa lah kalau boleh tengok padan neraka. Ni ingat molek noya ni. Pas nak ambil berkat mana kita? Mana kita nak berkat noya? Tak ada. Kalau ada 4 perkara saning, Nabi kata qilalaha yaumal qiyamati, di akhirat esok ada malaikat mai royak ke retina ni ada 4 perkara ni. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Min aibabin syi'ti. Masuklah syurga pintu mana, syurga lapai putih, syurga pun nak masuk. Tu hewi bebas kau retina ada 4 perkara ni. Tapi walau payah. Sebab tu Nabi kata banyaklah orang Tino. Nabi duk royak hadis tu kepada Fatimah kan Sayyidina Ali teriak belah-belah. Basah janggut Nabi. Ni, hodok nonai saja tak dapat tanah. 9 gambaran dalam kitab. Orang Tino masuk dalam neraka, Nabi duk tengok. Nabi kata itola'tu finnar, aku pergi tengok. Bukan Nabi masuk lama dah. Nabi pergi tengok dalam neraka. Duk nonai. Hodok kena bakar ada royak ada. Adullah. Hodok nonai tu gambaran ada 9 tak silap. 9 ke 10 gitulah. Duk nonai saja.
Ada kepala ke atas, ada kaki naik ke atas, kepala turun ke bawah. Ada ikat dengan tali, ada godel di belakang, ada coh besi panah ke perut tahi tu baik ke mulut. Macam-macam retina no ya. Ning no ya Allahu akbar. Ada makan daging sendiri. Makan lengan dia, makan betih dia, makan kaki dia. Duk kekah, darah yang merah. Adulah. Haning nak ayat tu. Ning akhir zaman kita nak ayat. Ingat molek. Jangan ingat kata mudah masuk syurga Allah Ta'ala. Hari ni kena jaga benar-benar ni kaum ibu. Ingat molek ni kaum ibu ni. Jangan masuk dalam hadis Nabi kata tadi. Masuklah tu ke habislah kita. Sebab tu nak jaga anak tino kita. Anak tino kita kalau nampak tak selamat janganlah belaki lah sendiri. Ada setengah orang ni anak dah peling dah suruh ngaji. Suruh ngaji tu. Ngaji mana? Jauh lah tu. Di sana bakok ngaji. Anak kita dah nampak dah. Duk gelinyang dengan jatah dah. Boleh ngaji jauh itu. 40 gaunnya dah. Ni nak ayat. Orang learning nak ayat tu. Amba dah tahu orang dah ayat dah. Kadang-kadang duk sekolah patung tu penuh dah budak tino. Sekolah patung nak ayat. Kadang-kadang naik morning mosong, punah dah budak. Panas naik pergi mahal calai, peraik dah. Tu noyak hari ni, budak dah hari ni reti. Tu dah royak noyak. Orang dah sampai, dah gapo dah tanya, Allahu Akbar. Pernah dah. Ya tu punah tekonung di pohok lagi. Budak tu dah royak. Pas ni mana dah? Lah ni baru 3 kali baru. Dah royak ke acan dia, dah royak ke ustaz dia. Budak learning noyak tu. Tak malu. Punah dah berzina dah bersatu. Apa nak tapa lagi mahu cialai. Nak cuk perinja, lumak dah lah. Tak ada dah injing, ada body saja dah. Beg. Belicing dah, makorek belok belicing dah. Ning nak ayat tu. Hari ning, dunia hari ning nak ayat tu. Kita hidup kecek ni. Duk kecek agama, duk kecek, duk pelagor dengan agama. Orang hak itu dia seri, tak kecek dulu lagi agama, punah perasaan. Tidak. Sia kuam rusuk, tak kecek dengan agama. Kalau kecek dengan agama, tak lewat apa, kita. Haning noyak tu, agama ni jadi lalang. Jadi tak maju, noyak kecek agama. Pada ukur dengan apa ini? Ning noyak tu hari ni habis. Tengok-tengok budak noyak kata, duk ngaji mahawi cialai. Noyak tu, dia punah dah. Duk jual tubuh, nak pakai handset, nak pakai handphone hok mahal. Ni 10,000 lah ni hok mahal, rung baru ni 10. Nami duit mana mak pak duk motong ya. Ni no ya atau bila ukah punah tubuh dah duk di mahawi tialai gada. Cari duit belai-belai mengaji belai-belai. Ni no ya. Pak kita nak gada dengan benda tu. Kita mengaji nak gada dengan neraka. Haning no ya. Kita yang duk kecek tetap agama. Orang lain tak kecek dengan agama, dia mau kecek dengan kemajuan dunia. Dia mau ukur dengan kemajuan dunia. Apa dia nak boleh. Tak ada kira haram ke halal ganyang belakang. Ning no ya, kita yang duk tengok haram lah, orang lain tak nak tengok. Sebab tu di hari ni kita kena usaha. Usaha satu jagalah le kampung kita. Kita ada punam. Kita ada pemimpin. Baik tu imi, tu khotik, tu bila kanak kan makan. Baik tu nebeb, tu selawak pucuai ceroboh peroso dia. Baik nayuk oboto. Nak jatuh pakar radung kuamkit. Untuk nak buat kicekam, buatlah apa nama. Untuk nak ronarung supaya buat kita ni rajin beribadat. Ada dosa pakar bertobat. Ngaji agama we acak sikit dalam seminggu dalam sebulan. Karena isilah benda ni ngoyak. Kata isi benda ni kosong gitu. Kosong cahaya ambolah. Sebab tu nak ayat tu akhirat esok semua sesah berlaku. Sesah hok mana? Hok buat amal dah sesah lagi kerana buat sikit. Lepas tu hok tak buat langsung tak nak ayat sesah. Pas duk zina. Orang tak tahu duk zina, nampak berisuk pada hati teruk. Lagu mana akhirat esok? Tubik seko-seko Rusia tu tahu lah. Orang berzina duduk di pada masa esok. Orang tino tu heavy bekok sepuluh ngaberuk tino. Sepuluh mutu wispa. Tayar dapat tak belakang. Kemaluan orang tino tu bekok tu keluar. Bukan terlanyai belakang. Merah nyala tu cek kata ni berzina.
Tu akhirat esok. Tak boleh susuk dah. Orang datang boleh maki juga. Tu hewi besar kemaluan yang diheret tu. Diheret pak dolah dia tu. Tu no ya akhirat esok, akhirat esok. Habis malu dah dosa Tuhan dah ya. Tu baru khabar, baru khabar, baru khabar. Khabar jadi apa lagi dah. Tuhan azab siap-siap dah. Ingat molek lah kita di hari ni tak ada jalan lain. Sebab tu bulan Maulidir Rasul kita kembali kepada Rasul. Kita kembali kepada Allah dan Rasul. Kerana dia bawa kita dapat hidayah. Wa dinil haq. Bawa agama yang sebenar. Bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Hani pocik-pocik semua no, ya tak ada dah. Mutlamak yang kita hidup dunia hari ni tu hawi sebentar ya. Kita duduk dah dunia ni sebentar yang pocik-pocik ni. Sebab tu jagalah, sobarlah sebentar ni. Toraman setara mana kita lah. Kerana tak banyak hari kita nak mati, nak hidup dalam kubur lah. Kira ni puluh tahun kalau banding dengan akhirat. Allah, sikit nak. Kerana kata sikit tu? Kerana akhirat esok sehari dia di akhirat 1000 tahun dunia. 1000 tahun hampir baru sehari akhirat. Pak kita ni puluh tahun mati dah. Boleh tak seminit akhirat? Boleh tak 15 week nanti? Ni waktu hari kita duduk dah dunia ni. Hari ni kita nak mati belakang dah. Umur ni puluh lebih belakang dah. Mana kata kita duduk stand tak mau nak mati dah. Kalau banding akhirat Allah. Tapi tu hari kira ni ya. Waktu hari sebentar ni tu hari kira boleh banci dia. Kalau muduk nak sebentar ni molek, maka molek selama-lama. Tu nak ya tu. Tapi kalau mu puja nafsu hidup sebentar ni, mu akan toraman, akan seksa selama-lama. Pilih tengok. Pilih tengok kita dah hari ni. Kita nak hak mana? Kita nak pilih mana di antara dua pilihan. Hani orang yang mikir kita bagilah sama-sama. Jangan turut hawa nafsu keinginan kita saja. Turutlah Allah dan Rasul. Turutlah Islam yang kita bawa di hari ni. Sebab tu kita kena cinta kepada Rasulullah. Tak ada dah. Kerana Tuhan utus Nabi ke Rasul ni, tiap-tiap Nabi ni ada umat. Tiap-tiap umat ni ada Rasul. Tuhan bakit Rasul aku. Masa Nabi Nuh dulu, Nuh jadi Rasul. Masa Nabi Idris, Idris Rasul. Orang semua itu. Masa Nabi Zakaria, Zakaria. Nabi Yahya, Yahya. Nabi Yakub, Yakub. Nabi Ibrahim, Ibrahim. Nabi Yusuf, Yusuf. No ya tu ada Rasul aku. Tiap-tiap juk, tiap-tiap semai. Tiap-tiap generasi itu ada Rasul aku. Rasul ni lah ajar kita ni. Rasul sebagai ratban. Di masa mana tidak ada Rasul, orang sesak barak. Tak ada siapa dia royak kebenaran agama. Tu noyak tu. Sebab tu kita ni dia. Nabi Muhammad jadi Rasul kita. Kita umat, dia jadi Rasul. Tu. Karena Tuhan royak siap dalam Quran dah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulah. Dan sesungguhnya tiap-tiap umat itu Allah Ta'ala bagi Rasul belakang. Maka Rasul dia kerja dua perkara besar-besar. Rasul dia kerja dua perkara pacik-pacik besar. Apa nama dia kerja? Ani'budullah. Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Ni Rasul kerja ya ajak orang sembah Allah. Sambil Rasul semua berdakwah. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi semua sampai ke Nabi Muhammad, dakwah belakang. Nabi dakwah belakang. Kerana dia nak seru umat dia supaya masuk Islam. Semua tu Islam belakang. Tu ayat tu. Kita Islam, umat Nabi Muhammad. Tu ayat kata Rasul ni kerja dia, ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Wajtanibut taghut. Larang orang buat jahat. Ni bahasa nak dah yang mau balik ni. Bukan bahasa Malaysia dah. Tu. Tuhan kata, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah
Tuhan kata dalam Quran tu. Tiap-tiap umat Tuhan bagi Rasul belaka. Maka Rasul khijau dia, ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Ajak orang buat baik. Wajtanibut taghut. Dan menjauhkan manusia dari kejahatan. Lari orang buat jahat. Tu. Ajak orang sembah Allah. Ajak orang buat baik. Lari orang buat jahat. Inilah dasar Islam dua kali. Sabit kalau orang kata orang Islam ni ngaruk jahat. Dah. Hak ngaruk jahat tu bukan Islam nafsu dia. Maka Islam saja jahat. Orang lain jahat. Tengok Yahudi dia bunuh Israel. Dia bunuh Palestin lagu mana. Yahudi Israel dia bunuh Palestin. Baik. Baik tu. Dah. Ha? Bukan Islam. Islam tak ajar orang buat jahat. Ha ni nak ya. Islam ni dasar dia tak ada ajar orang buat jahat. Ha, ani'budullah, ajak orang sembah Allah. Tengok Nabi kita dah ajak orang di Mekah 13 tahun. 13 tahun Nabi kita dah ajak orang di Mekah. Tuh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Allah yang menjadikan kamu. Tu nak ayat kata. Allahul ladzi khalaqakum. Allah Ta'ala yang ciptakan kamu. Nabi kita sarah ketika tu ajak orang masuk Islam. Orang percaya ke Nabi kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh sorang dia. Masuk rumah ni, tubik rumah ni. Masuk rumah ni, tubik rumah ni. Masuk rumah, tubik rumah. Masuk rumah, tubik rumah. Ni tahun Nabi berdakwah baru boleh 40 orang. Tu nak ayat Nabi duduk Mekah dulu. Ni tahun Nabi berdakwah boleh 40 orang. Nak ayat terpayah. Orang nak masuk Islam ni payah. Kerana kerja Rasul, ajak orang sembah Allah. Kenapa? Kerana orang tak sembah Allah, sembah takut. Sembah berala. Pasal Nabi kita menukarkan manusia daripada sembah takung ke sembah Allah. Wajtanibut taghut. Lagi pula Rasul kerja dia ni ialah melarangkan manusia dari kejahatan. Larang orang buat jahat. Jangan buat jahat, buat baik. Sebab tu hari ni kita nak royak. Jangan buat baik, jangan buat jahat. Jangan. Kita kena baik belakang, jangan duduk bala, jangan duduk zoling sesama kita. Jangan duduk cari anak kerak di Wak Cheng Hai. Saya tak. Jangan duduk pergi cari anak kerak di Wak Cheng Hai. Kena, mari duduk kena orang, duduk gapo orang, jangan. Jangan dah ambil minyak mati pun tu. Hani hare berdosa. Tuhan akan lepas siapa dia duk main dengan anak kerak dalam neraka esok. Ingat molek. Muduk kali dengan anak kerak dalam neraka esok. Ning noyak banyak orang perangai huduh. Ingat molek lah. Ni yang meroyak dah malam ni banyak. Sebab tu jangan ada kejahatan. Siapa dia hipik setara orang, hatta klik tanah lemo. Siapa dia bergetar tak? Siapa dia bergetar bayar tak habis lagi? Pisau bayar habis. Kalau tak habis kena goyak molek ketua dia. Jangan duk lari sengaja tak saya bayar. Duit belana tak ada nak bayar, tak ada buat klik motor baru. Tak ada buat klik kereta baru. Lagu tu pun tak ada nak bayar lagu tu. Tidak. Jangan lagu tu. Orang lekat hutan Nabi tak semayang-mayak dulu nak ada. Besar nak ya. Roh dia tak akan naik ke langit. Duk main kut kapur-kapur. Tak naik ke langit. Kenapa? Kerana hutan dia tak bayar lagi. Seksa orang mati nak ada. Kalau cik kita mati, noyak tu seksa, dia tak payah hutan orang. Kalau mek kita mati, ada hutan dengan orang, roh dia seksa. Duk teriak, duk minta tolong. Haning noyak, kita tak tahu apa nama dalam agama. Haning ingat molek lah, ingat molek ni. Ni amat siapa untuk nak jadi kebahagiaan. Benda ni nak jadi bekalan kita ni. Dia tak tahu benda ni, mati toraman. Sebab tu Nabi kata, barang siapa selawat kaku. Nabi kata, barang siapa ingat kaku, rindu kaku, selawatlah wi banyak kaku. Selawat wi banyak. Tu Nabi royak sendiri. Siapa dia ingat kaku, rindu kaku, selawat. Tu royak tu. Maka Nabi kata, barang siapa selawat kaku 10 pagi, 10 petang. Lepas subuh 10 patah. Lepas asar 10. Nabi kata, orang ni tunggulah di akhirat esok.
Aku nak syafaat dia. Aku nak tolong dia. Tika duduk di pada masa dalam susah, dalam panah. Nabi kata aku nak tolong orang ni. Minta selawat 10 hari pagi. Pataklih kita nak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala 10 ya lepas subuh. Lepas asar hari 10 pula. Ni no ya Nabi royak siap aku nak tolong. Nabi kata pula barang siapa yang selawat aku 100 hari. 100 hari, 100 hari. Maka Nabi kata siapa dia selawat aku 100 hari. Allah Ta'ala berjanji dia akan terima hajat kita 100 hajat. 100 hajat. Tu 100 hajat. Tapi 100 hajat ni nak ayat kata 70 hajat di akhirat esok. 70 hajat kita Tuhan akan wi gapo hajat kita di akhirat esok. 30 hajat Tuhan wi tekah kita duduk atas dunia lah ni 30 hajat. Ni orang selawat Nabi nak ya. Allahu Akbar. Pas selawat ni hajat ni bukan mudah moci-moci we. Gamak ke mudah ke hajat ni? Tuhan nak terima hajat ni mudah ke? Payah. Kita tak nampak tengok ni payah lagi. Dalil mana kata hajat ni payah? Bila orang nak jemput tahang panggil kita pergi semaya hajat. Anak dia atau siwi kena tahang lah. Panggil 7 orang. Kita pergi 7 orang. Apa sejadah siap dah. Allahu Akbar. Maya lah 7 orang. You nak 7 orang? Maya. Sudah siap wisalat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah siap akad dengan ya Allah. Aku nak minta padamu ya Allah. Kami semua 7 orang nak minta padamu ya Allah. Tunailah hajat tuan rumah ni ya Allah. Kita siwi kena anak dia jemput tahan ni ya Allah. Kerana dia susah kata ada anak dia ya Allah. Kerana bini dia sakit ya Allah. Dia pun kelabu wata ya Allah. Kalau anak jadi tahan siaplah dia nak tupai apa ya Allah. Kami minta padamu ya Allah. Jangan kena lah ya Allah. Jangan kena ya Allah. Kau ni boleh belakang pun. Amin. Sudah tegak paling kau pinggir. Dia membuh nasi siap dah. Puak. Boh rai. Awak kena suk sekati hok pala khutu tu. Hok datai tu bunyi sung. Semelih hok tu lah. Mari dia orang hajat. Bo nak klik pula Allah. Semerah sore. Habis 7 merah. Kau 7 orang habis 700. Bo duk pukul 11 lebih telefon. Halo? Gena lah anak demo gangguan tu jemput hang. Lah pokoknya. Kena lama satu. Mana Tuhan tak terima dia hajat kita 7 orang. Ani nak ayat hajat ni bukan mudah. Hajat ni bukan mudah. Sebab tu kalau kita selawat ke Nabi 100 kali sehari, Tuhan terima 1 hajat. Allahu Akbar. Tak ada dah. Nenau Tuhan terima hajat kerana ia janji dengan selawat. Dan kita selawat, hajat selalu dah. Kalau semata-mata kita nak minta bukan mudah hajat. Bukan mudah hajat. Haning nak ayat kata selawat Nabi ni. Allahu Akbar. Nabi pun ada soal lagi. Nabi kata barang siapa yang selawat aku 1000 sehari. 1000 sehari. Ni ingat malam ni. Ada ni nampak ni. Gerai-gerai nampak. 1000 sehari pocik-pocik. Ambil lepas subuh. Sampai waktu asar. Celah tu sampai 1000. Nabi kata orang ni buat nanak hari. Tiap hari. Hari dia nak mati, Tuhan tak mati orang ni. Malaikat Tuhan tunjuk dulu gambar syurga dia. Tuhan tunjuk gambar syurga tak dia nak mati. Dia bersenyum. Kelak mata tengok. Nak mati. Tapi senyum. Orang ada ajar ucap. La ilaha illallah. Kena Datuk ni korang. Nak senyum. Nak lari dah dia. Apa Tuhan duk tunjuk gambar syurga ke dia. Khabar-khabar mati di dalam senyum tu lah. Tak khabar kata roh dia tu mati berat lah. Ghalib dia tengok kecantikan syurga, keindahan syurga. Ning no ya atas selawat 1000 sehari. Tapi buat semua lah. Amo tak ada ambil ni. Maha. Amo ambil 100 ya. 100 ya amo.
Puak kita ambil lah 1000 tak apa. Tapi gak boleh tahu terang lah. Dia wasap Allahumma shalli ala Muhammad, 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 Allahumma shalli ala esok dah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma. Pakai gitulah tak ada kerja lah. Kawan-kawan gimana dia buat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Syuk Allah ya ni kok. Kau wasuk ni Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Allah mek mu tak tudung lah. Aku ni aku cingin tak kamu aku gebuh kagum kita lain ni. Allahumma salli Allahumma salli. Nak wisuk 1000 ni. Oh, kecek itu akik tangis jangan sain lalu. Allahumma salli Muhammad. Tengok ayat tu. Nak cukup 1000 no ayat tu. Tak ada. Mulut ni boy. Tengok ayat kata. Sebenarnya tak lama kali. 100 10 kali tak ada wasai. Serta kata bos Sayyidina Pakna Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Sayyidina nak amat sikit Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, amat sikit. Tak apa ke mana-mana. Cukup 1000 orang ni dekat nak mati. Tuhan kata aku tak boleh mati orang ni, aku tunjuk gambar surga dulu lepas tu aku matilah. Ning orang melio no ayat tu. Bapa boleh selawat gitu melio sangat? Gena boleh selawat ni begitu melio? Tahu ke tak? Pasal Tuhan sendiri selawat ke Nabi. Golik-golik Tuhan suruh kita buat ya tak buat. Ya suruh kita ya ni tak. Tuhan selawat sendiri. Tak gitu. Malaikat berselawat juga ke Nabi Muhammad. Maka Tuhan kata, hei orang beriman selawat kata ke Nabi-Mu. Meruat ke apa Nabi-Mu? Aku lagi selawat. Mana tu? Khotik-khotik tu baca semua hari Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tu khotik tu baca dah nak minggu. Tu dia ayat tu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat dia, Tuhan dengan malaikat dia, yusalluna ala nabi, duk pakak selawat ke atas Nabi Muhammad. Tu, nak Tuhan royak sendiri kata dia dan malaikat dia selawat Nabi Muhammad. Pada dia kata pula, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Buat itu semua ni. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat katilah puakmu Nabi Muhammad tu Nabi mu luak gapo cokok saja. Faham tak? Ni nak ayat sebab power. Sebab tu kekuatannya selawat ke Nabi kerana Tuhan sendiri selawat. Malaikat selawat. Orang beriman selawat berlaku ke Nabi Muhammad. Ning lebih sekali selawat Nabi Muhammad. Maka kita selawat di bulan Rabiul Awal, selawat bulan Rajab, lawak bulan bulan Safar, bulan apa. Semua tu ialah membawa kekuatan kepada kita. Ning tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah. Nak cari gapo lagi kita? Nak cari gapo lagi kita? Tak ada dah. Sebab tu bulan Maulud semua orang pakai selawat di atas rumah belakang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam. Kita ada selawat ke Nabi kita tengok. Ya berderu lepas rumah aku, rumah dia tu, rumah dia ni. Habis lawak. Hak sejid dah nak ayat dah. Hak balasah dah nak ayat dah. Nak ayat kata, dia botol pun selawak. Di rumah kita masing-masing pun selawat. Ini kebesaran Rasulullah. Yang Allah Ta'ala lahirkan Nabi kita di dunia ni. Tidak ada dah. Sebab Nabi kita lah kita dapat Islam. Sebab Nabi kita lah kita dapat kebenaran. Ni nga panggil kemuliaan Nabi Muhammad. Yang mana Allah Ta'ala melahirkan dia di permukaan bumi, dia lah sebagai nikmat yang paling besar sekali, tak ada dah. Itulah padalah malam ni dah agak dah. Agak dah. 3 kali dah hari ni. Ni kali yang ketiga dah macam pagi tengah hari malam. Pagi tengah hari malam pun telah ubat dah apa.
Tu tiap-tiap hari yang tak ada wanjud. Maimi wanjud racakan. Tu nak ayat. Ni yang 3 kali sehari. Oleh malam ni yang ketiga dah. Ni nak ayat pada ibu-ibu semua. Nah. Tu nak ayat. Jauh. Semalam di Lamplai. Apa ni di itu. Di Natawi. Tu nak ayat kata hari ni susah sekali. Ni nak pergi bakok pula. Nak pergi banjar kot bakok ni pula. Ni nak pergi ke ni pula. Nak pergi. Dalam 10 hari nak pergi bakok ni. Klik bakok nak pergi umrah pula. Tak ada putih gaduh siapa hari kemat esok. Itulah lebih kurang. Maka setakat itulah hari malam ni. Ambo pesan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah semua. Supaya kita masuk syurga Allah Ta'ala sekali berlaku buat kita. Ni noyak. Banyak lagi tak ada goyak. Goyak sikit-sikit je ni noyak tu. Banyak lagi yang tak ada goyak. Sebab itulah malam ni, insya-Allah kita usahalah jadi kita ni panggil ahli syurga Allah Ta'ala. Jangan kata kita ni ahli neraka dia. Tak pandai kita. Ni kita jadi orang Islam dah usahalah. Usaha sedaya upaya supaya kita jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Barulah kita klik modal. Tidak tak pandai dengan makan lembu semelih, hayat semelih. Kalau masuk neraka kau tak klik modal. Baik topek makan bewak. Ya tu. Kena dia mewah tak dunia. Padahal dia mampu esok masuk neraka pun kerana dia mewah. Dia pakai kereta BMW. Kita pakai coli. Tak ada masa-masa kita. Tu nak ayat tu. Sebab tu kita pakai mikir belakang. Jadilah molek belakang. Akhir sekali jangan lupalah nayuk kita. Nayuk Nabi Warak dah. Tak lama nak milih dah. Kita pakai pilih lah dia. Nak ayat tu. InsyaAllah Ta'ala. Supaya kita pakai hijau agama. Bukan gapodak. Hijau agama nak ayat tu. Tu kita nak cari gitu semua ya. Nak cari hari ni ayat. Tu email pun baik, tu khatib, tu bila. Ingat molek. Kita duduk di tadasa Islam, tadasa agama. Tu ingat molek. Kita boleh duduk. Alhamdulillah. Supaya malam ni lah. Sebenarnya janganlah kita saat ini. Jangan lalai dengan Allah Ta'ala. Jangan terikut sangat dengan kehidupan dunia. Sampai kita tak ada nak hamba akhirat. Maka kita rugi besar di akhirat esok. Bila tidak ada ganjaran, tidak ada pahala, macam mana kita nak pergi timai di akhirat esok. Semua kena timai berlaku. Ambo demo kena timai. Ada soalan itu. Ya. Ada demo tanya soalan sendiri. Ya. Soalan itu mayat tu tajuk tu 2 minggu, 3 minggu. Sama dia ada pergi ke mana-mana tu suka kali tu. Boleh tak? Dia kalau tu tak ada gapo dah tak leh dah. Hak tidak ada sebab yang camping. Tak leh dah lah. Malaikat mudah sakning lah. Benda hak pasal camping. Hak camping ni banyak lah. Satu nak pisu, nak gapo semua tu, hak takut pau dengan kerajaan, dengan gapo tu nak buat geno kita. Nak buat geno kita. Kerana bukan kita duduk di atas dasar Islam di awal-awal lagi kita. Dasar Islam di awal-awal lagi. Kalau ikut Islam masa dulu tak ada boleh dah. Kamu tak ada dah. Tak ada bis ke dah. Tapi learning je ada banyak. Nak test tu, nak test ni macam-macam lah. Hot tu lah nak ya. Apa kita nak buat ngono? Ya ada 2 hukum. Hukum akhirat, hukum dunia. Kita kecek hukum akhirat, tapi hukum dunia pun nak buat ngono kita. Ni masalah nak ya. Kalau comel ke tak boleh lah kita. Mereka caping, tak boleh. Paksa nak ya tu. Tak boleh. Tidak, paksa. Kalau boleh difak, kalau kita boleh tu, boleh belok, we tak gali semula, molek. Oh, sebab kita kecek tu, dia pun pahal, tak ada gali dah, tu molek ni. Hak asal lagu tu. Tapi dia tak dengar, tak apa, nak aku, tak ada lah kita. Tak ada pasal, segut kita. Soalan kedua bunyi lagi. Malai raja ada pemuda dekat tasbih. Kau buat apa? Sama dia ada apa di situ mandi boleh. Kalau bapa jadi terpoti itu bapa tak soal.
pergi raya, tasbih raya, mari raya. Ya. Tasbih tu molek. Tasbih lah biar mana pun tak ada gapo. Tapi ya ada kaedah, ada cara dia. Tu ada kaedah, ada cara dia. Mana tasbih bila lepas daripada waktu yang tertentu, berarti kena pandai-pandai tasbih. Wa imah kita katut speaker dengar hak dalam saja. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat. Bila sampai masa tertentu. Mana tu orang tasbih sekat lepas isya atau pukul 9 saja. Lepas pada tu tak boleh nak tubik suara keluar. Kerana satunya orang nak tidur, nak rehat. Yang kedua pula ada orang sakit demam gapo. Yang ketiga ada budak kecil kena baru beranak. Macam banyaklah. Maka situ sebagai undang-undang dalam Islam pun yang lagu tu lah. Masa tertentu. Tak lari tasbih lah. Sebab. Tapi cara tu. Nak buka speaker atas belakang tak boleh. Dia katuk. Kerana Islam tak boleh menyakiti orang. Lebih-lebih lagi perkara yang sunat saja. Perkara yang sunat. Mana tasbih ni sunat ya. Tu nak ayat tu. Kita nak buat naik angin. Buka speaker siapa orang tak dengar tasbih. Kita tak ada tidur malam tu tak boleh. Tak boleh. Ya adalah cara dia. Lepas waktu tertentu. Mana kena kurang suara. Ataupun speaker atas tak ada. Ada oleh sejik buat dia je dengar. Buat dia ada dalam ning je dengar. Tak ada pergi ke apa dah. Itu cara noyak tu. Alhamdulillah. Apa tu soalan bakir awak? Soalan bakir ni soalan hak wedo tadi. Pada ini tu kami ni buat maulud. Buat maulud. Buat zambi. Dan juga ada di waktu umum-umum. Jadi ada setengah-setengah tu ada tak boleh. Apa boleh jawab lagi? Kalau ini boleh jelasin. Kalau tak boleh tu nak ayat tak malah. Malah buat ini. Kita ada wajib supaya semaya 5 waktu. Tak boleh ni. Ya harus saja. Bukan sunat. Tu saja nak ayat tu. Lepas tu dia tak sewa. Tak ada kena, tak ada kena pasal. Tak ada kena balah gapo. Mu nak buatlah. Mu tak sewa tak ada gapo. Tak ada tekin ni gapo. Tu masalah maulud ni. Tak ada gapo. Benar boleh buat. Benar harus. Tak ada laringi saja gapo dak. Hanya duk pertikai di hari ni duk laring ni orang faham, orang memahami nas iaitu kurang tepat. Sebab tu duk jadi peling di hari ni, dulu tak jadi. Orang dulu tak ada jadi, bukan tak erti hak nah hari ni dah. Kerana orang aling ambil di hari tu lagi dah. Tak ada petikai gapo, tak ada jadi canggah gapo. Gino dulu tak ada jadi gini. Kerana orang faham supo belaka dulu. Bawa mari ke dia ni, nak rakyat kata, pertikai benda ni nak rakyat ada berlaku lah lebih kurang sikit banyak. Tu. Lebih kurang sikit sebanyak tu benda aridi ya. Benda hak baru, bukan hak asli tak. Tak ada gapo-gapo. Bukan pahala besar kita buat maulud. Pahala besar. Apa pahala besar? Satu, kita buat kebaikan dalam hidup kita. Buat kebaikan. Kerana kita nanuk berjamu nak ya Allah. Makan beratus orang hari kita buat maulud rumah kita. Lepas tu kita dapat selawat ramai-ramai dia tahu rumah kita. Tak ada dah nak ayat tu. Tu nak ayat kata. Jangan duk pegang kata tiap-tiap Nabi tak buat, tak boleh buat. Tak betul. Tidak. Baboli sikit duk waktu bik sosok nyata dah. Baboli sikit duk royak nyata sosok dah. Jangan duk pegang kata tiap-tiap Nabi tak buat, tak boleh buat tu jangan. Tak betul. Siapa dia faham lagu tu? Hari ni duk pegang waktu tu. Duk pegang waktu. Keedah tu ambil ke mana? Tak ada ulama buat keedah kata tiap-tiap Nabi tak buat, tak boleh buat, tak ada. Sejak hari tu sampai hari ni tak ada. Bagaimana orang hidup faham lagu tu lagu mana? Duk faham lagu tu lagu mana? Hak tu duk jadi canggah, orang dulu tak canggah tu. Pahala ni tengok siapa ke Azhar, siapa di Mesir. Siapa di Mesir baca zangi sepuluh kita. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yusallimu ala
Ha, tu ayat baca ni. Walamma tamma min hamlu. Ha. Ayat baca so hari ni. Mana tu? Di Azhar, di Mesir. Ha, siapa dia tu? Tak silap gak siapa dia? Ahli Jumaah ke siapa dia? Dalam majlis dalam masjid besar. Ha, seorang doktor profesor baca Zangi sampai habis. Zangi sepuluh kita. Kalau yang ngah puak kita baca ngiling Arab. Sedap puak kita lagi. Ha, hati nak ayat kata. Dia baca. Hang nak tak baca Quran. Lah, Zangi dia baca Zangi. Kerana Zangi dia ayat sejarah Rasulullah. PA perangai Rasulullah. Tu Zangi. Tak saya baca pun tak apa. Kita nak buat mulut saya baca Zangi. Ikut memang tak ada apa. Kita baca Quran apa? Ha, baca. Kita nak ngatik saja apa? Apa? Ngatik kan? Tak ada pia bang hidup bakat ikut umum lah. Bapa kita malah buat mulut. Ha, tak ada kapal lah. Tidak. Tidak. Benda semak cai. Tidak. Benda tu suka rela. Suka rela. Nak buat tu saya buat tak ada apa. Hanya orang buat. Nak tunjuk kata bulan Maulidi Rasul. Tunjuk cinta dan kasih kepada Rasulullah. Pakat selawat. Pakat duk ngaji. Tengoklah dalam apa? Dalam Zangi tu kan. Ha, tuan Zangi tu dia karya. Dia karya ni bukan dia pejam mata buat itu. Tak. Dia tengok daripada asal-asal, daripada hadis-hadis. Dia mari buat qasidah dia. Tapi dia tahu. Wa yutilu salata wa yaqsural khutubal jumu'iyah. Allah. Itu pun. Apa tu? Zangi kata. Wa yutilu salata wa yaqsural khutubal jumu'iyah. Nabi Muhammad hari jemaah dia semaya jemaah dia baca ayat panjang-panjang. Tu wa yutilu solat panjang semaya. Wa yaqsural khutubal jumu'iyah. Dan dia baca khutbah, dia baca pandak-pandak dia. Tu bahasa kita kata. Nabi Muhammad hari jemaah dia baca khutbah pandak tapi dia semaya panjang. Kita hari ni balik semaya pandak baca khutbah panjang ada sekerak hari. Tak gitu ya? Sidang jemaat yang dihormati sekalian. Allah, holik jenuh ada belakang jenuh dah. Oh, sekerak hari royak habis pakai Amerika ke mana. Naik follow awakak naik. Royak tu. Pegang. Oh, peganglah. Royak habis licin. Tidak panjang betul tu. Lah biasa semaya. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Baca surah pandak yang kita. Ketebahnya sekarang hari. Nabi dak ayat lezangi dia. Wa yutilu sholata wa yaksural khutubal jumu'iyah. Nabi kita dia semaya panjang. Yang dibaca ayat panjang. Wa yaksural khutubal jumu'iyah. Dan dia baca khutbah pandak-pandak. Ini ingat tu khutbah ni. Ning no ayat PI perangai Rasulullah duk cerita dalam Zangi no ayat. Zangi ambil di mana? Ambil di surat khabar Amerika. Tu no ayat tu. Itulah kita dah hari ni. Dah. Insya-Allah nak buat atau saya buat sudah. Jangan duk balah. Kerana benda ni benda semak cai. Tak ada gapo. Orang buat boleh pahala jamu orang lagi. Selawat ke Nabi lagi no ayat tu. Tak ada gapo. Atau sewa duduk dia sudah tak ada gapo. Tapi jangan hidup makan hak rewak. Ni dak. Tak sewa molek orang panggil berat bakar lagi. Dan dulu lagi tak tengok makan nama. Orang mai buat molek sepinggan setengah dia tak pinggan. Bawa selawat 7 kok betul nelo klik. Tak usah jawab, tak usah bang itu. Orang tak buat molek tak usah jepuk dia. Dia kasih dingin dia sudah. Itu dah tak boleh buat molek. Dah tak boleh buat molek, tak boleh makan lah nasi buat molek tu. Ni nasi makan. Bawa nak selawat 7 kau betul nelo. Takut dia berselawat kan duduk lewat jenis selawat tak boleh maksud neraka tak lebih bila-bila dah. Ni faham no ayat tu Allahu Akbar. Sesak daripada jadilah.
Tu nak ayat. Dah. Itulah lebih kurang insya-Allah taala. Kena jadi comel jangan. Benda lagu ni benda semacam nak buat sewak sudah tak ada gapo. Tak ada gapo. Dah. Itulah habis dah. Habis dah. Habis dah tak ada dah. Jadi tanya harga sekerak sudah dah. Ni. Nak tanya apa juga. Sekerak lah ni berapa? Apa tak tahu. Itulah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.